So hello guys, welcome back to my channel. It's your boy again, Iman Kamil here. Macam biasa, barang yang aku nak review untuk produk yang aku beli sendiri, aku akan review jujur. Kalau aku suka pasal produk tu, aku akan cakap aku suka. Kalau aku tak suka, aku akan cakap aku tak suka. Aku akan bongkar apa kekurangan dia, apa yang aku tak suka kan. Sebab benda ni aku beli sendiri and aku nak review jujur kat korang. No script, just 100% pure aku punya opinion pasal produk yang aku nak review dekat dalam video kali ni, which is Meta Glasses yang aku tengah pakai sekarang ni. So, sebelum tu, for your information, this one, Meta Glasses, bukan Ray-Ban Meta. Okay? Sebab kebanyakan orang dia just tahu Ray-Ban Meta. Ray-Ban Meta kan? Ataupun Oakley Meta. Ray-Ban Meta harga dia mahal. This one, Meta Glasses ni harga dia murah. Sebab apa? Sebab Meta, dia collaborate dengan Ray-Ban untuk hasilkan Ray-Ban Meta. So, Ray-Ban of course harga ataupun brand dia mahal kan, brand yang dikenali, sebab tu harga dia mahal. Sama juga dengan Oakley Meta. Tapi this one dia come out dengan another brand. Dia collab ataupun nama dia nama lain lah, Meta Adventurer. So yang ni dia tak collaborate dengan Ray-Ban. That's why harga dia lagi murah. Okay, this one nama dia Meta, susah sikit nak sebut dia punya nama ni, Accelerostica. I'm not sure aku betul ke tak aku mention, tapi itulah dia collaborate dengan Accelerostica tu. So dia punya harga lagi murah actually. Tapi dari segi dia punya quality video kan, sama macam Ray-Ban Meta, sama macam Oakley Meta. 3K resolution, boleh support sampai 60 fps. Okay, sama je. Kalau kau tanya aku mana lagi okay, Ray-Ban Meta ke Meta Glasses yang aku tengah pakai ni, totally sama. Cuma apa yang beza, harga. Kenapa harga berbeza? Sebab branding. Okay, cukup sampai kat situ pengenalan pasal this smart glasses. Kenapa harga ni mahal, kenapa harga ni murah. So sambil-sambil aku cerita kat korang ni kan, aku akan masukkan dia punya video quality macam mana, okey ke tak okey ke, korang judge sendiri. Aku bukan nak bagi tahu oh video dia sangat okey, video dia low light quality dia memang perform, tapi actually hauk juga. Aku akan cakap dengan jujur sebab macam aku cakap tadi, video ni tak disponsor, aku beli sendiri dengan duit aku apa semua. So aku akan bagi review yang jujur, review yang honest lah. Aku tak ada tambah edit, naikkan brightness sikit ke, turunkan dia punya kontras ke apa ke. No, apa yang aku tengok ni adalah hasil daripada video daripada smart glasses ni ataupun daripada Meta Glasses ni. Dia punya low light ni agak kurang sikit lah bagi aku. Dia memang gelap sikit dekat bahagian low light. Dia boleh record tapi dia tak adalah pecah teruk sangat. Tapi korang still boleh nampak dia punya struggle tu. Dia nak cuba untuk balancekan dia punya kontras tu. Kau boleh nampak lah dia punya pecah-pecah sikit tu dekat tempat yang gelap. Tapi dekat tempat yang outdoor aku rasa tak ada masalah. Dari segi dia punya video quality, aku shoot 3K resolution 30 fps, memang okey je, memang smooth je. Persoalan dia, mana patut korang beli kan? Nak beli Ray-Ban Meta ke nak beli Meta Glasses yang aku tengah pakai ni kan? Harga kalau tambah duit sikit dah boleh dapat Ray-Ban Meta. Tapi kenapa kau nak tambah, kenapa kau nak pakai Ray-Ban Meta? Sama quality video. Kalau kau fokuskan quality video dia sama. So aku fokuskan dari segi keselesaan kalau pakai. Kalau aku dah test dah, pergi dekat dia punya kedai tu, pakai Ray-Ban Meta, pakai Oakley Meta, pakai yang Meta Glasses ni, aku lagi suka yang ni sebab dia kena dengan muka aku. Okay, tu first. Yang kedua, dari segi harga lah, dia lagi murah. Meta Glasses yang aku tengah pakai ni, dia lagi murah daripada Ray-Ban Meta. And yang ketiga, aku suka sebab dia punya charging case ni. Dia punya charging case, kalau kau tengok, nipis kan? Nipis sangat sebab dia boleh fold and unfold. Kalau kau nak charge, kau just buka je. Kau boleh nampak kat sini. Buka, letak korang punya glasses kat dalam ni. Lepas tu, dia boleh charge. Okay? Ataupun kalau korang dah tak nak charge, benda ni kan besar. So, korang boleh buka, korang boleh lipat. Korang boleh unfoldkan dia, jadikan dia nipis macam ni. So kau dah boleh simpan dekat dalam poket korang. So untuk dia punya operating system kan, kalau kau tengok kat sini, dia ada satu button dekat bahagian dalam tu. Yang warna merah tu maksudnya dia off. Kalau nak onkan dia, korang kena tolak ke depan macam tu. And apa yang aku tak suka juga, dia akan ambil masa tau untuk nak aktifkan. Bila korang off kalau korang off, korang on, dia akan ambil masa untuk nak aktifkan. Dalam 20 saat, 30 saat lebih kurang macam tu. Sekarang ni aku baru je off, baru je on, still tak ada apa-apa lagi. Bila dah on, dia akan okay, sekarang ni dia dah on dah. So berapa second dia ambil masa untuk nak on tu. Lepas tu dia punya speaker
Pun sama juga speaker dia, kalau korang dengar dekat indoor aku rasa kuat. Memang sangat kuat. Kalau naikkan separuh volume tu dah memang kau dah boleh dengar dah. Even bawah daripada separuh pun kau dah boleh dengar dah. Tapi kalau korang dekat outdoor, memang korang nak kena boost up 100% dia punya volume tu baru boleh dengar. Dia kurang sikit dari segi dia punya audio tu. Audio quality dia okey tak, sedap ke tak dengar, bagi aku just sekadar boleh dengar je. Dia tak ada macam the peak sedap sangat-sangat, tak ada. Dia just boleh dengar, setakat boleh dengar je. Aku memang pakai untuk nak connect dengan aku punya smartphone. So kalau kau main TikTok ke, kalau aku tengok media sosial ke, memang dia boleh dengar dia punya audio quality tu. Dari segi delay, ada sikit delay, tapi tak adalah delay sangat. Dia ada sikit je dia punya delay tu. Mulut tu dia tak samalah dengan audio. Okay, tu jujur daripada aku. And then apa yang aku tak suka dari segi dia punya bateri. Dia cakap, dia claim dia punya bateri boleh tahan 8 jam. Okay, and actually 8 jam tu just untuk nak standby je. Kalau korang connect dengan korang punya smartphone, macam aku dah connect dengan aku punya smartphone sekarang ni, connect dengan Bluetooth. And kalau kau standby je, tak record, tak dengar lagu, tak dengar muzik, dia bolehlah tahan sampai 8 jam. Tapi kalau once korang dah play lagu kat sini, main Spotify ke, buka social media ke, dia akan turun lah dia punya battery level tu. Lagi-lagi kalau korang record video, dia memang cepat untuk nak turun dia punya battery tu. Contohnya macam sekarang, dia boleh tanya juga, dia smart glasses kan, aku boleh tanya. Contohnya, hey Meta, what time right now? It's 5:01 p.m. Nampak? Dia boleh jawab macam tu. Contohnya lagi, aku nak tanya apa yang ada dekat depan aku ni kan. Hey Meta, what in front of me? Okay, dia snap gambar. Yeah, you're looking at a bright studio-style space. In front of you, there's a desk with a notebook, pen, and what looks like a phone or case on it. Off to the side, there's a hanging macrame chair with pillows on a round rug, and a camera on a tripod pointing toward a monitor on the wall. Big windows and some studio lighting too, so it feels like a filming or content setup. Nampak? Tu dia punya AI features lah, ataupun dia punya smart features. And dia boleh buat banyak benda lagi lah, macam kau nak tanya pandangan kau ke kan, contohnya kan. Okay, kita tanya ni pula kan, yang mana cantik kan? Hey Meta, which one is better, my left or my right? Take a photo to answer. Yes? Yes, correct. On your left, you've got a matte white donut-shaped vase with dried branches. On your right, there's a potted green plant in a white pot. Honestly, both look nice, but it depends on the vibe. The plant on your right feels livelier and fuller for a fresh look, while the vase on your left is more minimal and sculptural. So dia boleh bagi pandangan kat korang apa semua macam tu kan. And let's say aku nak tengah record live macam ni sekarang ni kan. Okay, aku just tekan je button yang dekat bahagian atas ni. Dia tekan lama-lama, dia akan menyala lampu dekat bahagian sini, dekat bahagian sini. Korang boleh nampak kat situ. So maksudnya dia tengah record. Dia tengah record apa yang ada dekat depan aku sekarang ni, apa semua. Mic ni macam mana kalau aku nak review mic ni kan. Macam mana dia punya audio quality and also dia punya video quality. Jom kita jalan-jalan kat aku punya studio ni. Macam dari segi dia punya backlight macam mana, dia punya dynamic range macam mana kan. Let's say kita cakap dekat cermin macam ni. Macam mana? So senang. Kalau aku nak cakap, aku nak review barang ke, kita just tak perlu nak pegang setup kamera. LED light ni dia akan sentiasa menyala kalau dia record video. So orang akan tahulah kalau korang tengah record video, orang akan tahu yang kau tengah record video. Dari segi dia punya hidung ni kan, dekat bahagian hidung ni dia boleh adjust tau. Dia boleh adjust ke dalam ataupun keluar untuk dua-dua belah kiri dan kanan ni. So dia punya kelebihan kat situ, kalau hidung korang jenis hidung yang leper macam aku ni, aku akan naikkan ataupun aku akan tutup dia punya pelapik hidung tu, so that dia boleh bagi support dekat aku punya hidung ni. So tak adalah dia melorot ke bawah macam tu kan. Anak-anak hidung berminyak apa semua kan, so dia akan melorot macam tu kan. So dia boleh adjust depends atas bentuk muka korang. Aku rasa tu je, sebab aku tak nak review detail sangat dari segi dia punya technical spec sangat kan. Aku just nak tunjuk dia punya hasil quality video macam mana, okey ataupun tak. Korang sendiri yang judge boleh beli ataupun tak dengan harga ni kan. Bila aku cakap murah tu bukannya harga dia murah 500, 400, tak. Maksudnya dia lagi murah sikit daripada Ray-Ban Meta. Tapi kalau korang tanya aku untuk conclude kan everything kan, boleh beli ke tak ataupun patut beli ke tak, bagi aku boleh beli, patut beli. Dari segi dia punya hasil quality, okey je, tak adalah perform spec, high tech sangat, tak ada, just biasa je. And kalau kau nak beli,
Aku dah sediakan link dekat dalam video ni, dekat video description ni. Kau boleh tekan and beli dekat situ. Alright, terang balik pula. Tak apalah. So, tu je untuk video kali ni. Thank you so much for watching and see you guys in the next video.